Semalam aku cerita kenapa orang berebut IPO. Hari ni kita tengok 3 IPO yang tengah dibuka sekarang. Ini bukan suruh beli ya. Aku cuma breakdown simple supaya korang faham apa yang korang boleh apply. Pertama, Golin Holding. Harga IPO dia 13 sen sahaja. Sektor dia properti dan pembangunan hartanah. Menarik sebab harga dia rendah. Saham bawah 20 sen ni orang suka tengok sebab orang nak letak dia dalam listing gain. Tapi risiko dia, sektor properti ni kita kena tengok demand rumah dia, projek syarikat dan ekonomi semasa. Kedua, AI Power. Harga IPO dia 48 sen. Bisnes dia berkaitan dengan bisnes kuasa, generator, solar dan tenaga. Menarik sebab tema dia power system, data center dan renewable energy. Tapi risiko dia, bisnes macam ni banyak bergantung pada projek dan kontrak. Ketiga, Skychip. Harga IPO dia 88 sen. Ini yang ramai perhati sebab dia berkaitan dengan chip dan AI. Dia bukan sekadar pasang chip, dia lebih kepada reka bentuk chip. Macam arkitek kepada otak teknologi. Tema dia memang panas. Tapi bila terlalu panas, valuation dia kena berhati-hati. Jangan FOMO semata-mata. Kalau ikut tema yang paling panas, Skychip. Kalau ikut harga paling rendah, Goli. Kalau ikut bisnes yang nampak lebih stable dan real project adalah AI Power. Antara 3 IPO ni, yang mana aku rasa yang paling menarik untuk apply? Episod seterusnya aku akan share kenapa aku pilih IPO tersebut. Ok, follow Broja Invest. Kita belajar saham secara simple, bukan ikut hype semata-mata.